Banyak di raya ni. Nak buat apa tu? Nak beli komik and toys. Nak shopping. Ke nak beli makeup? Nak dua-dua lah. Nak kumpul duit kahwin lah. Apa? Ingat saya forever alone ke? Macam-macam lah korang ni. Zaman Nani dulu, ibu Nani tak bagi guna duit raya. Semua kena simpan. Alah Nani, duit raya kita orang sikit je. Tak apa. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Macam mana tu? Zaman sekarang, senang je. Senang macam mana? Ada TNG e-wallet. Simpan, invest semua dalam phone. Oh, tak payah pergi bank ke? Tak payah. Senang je pakai TNG e-wallet sebab ada GoFinance. Tengok ni, ada ASNB. Senang je nak invest. Oh, macam tu je rupanya. Tak payah pergi bank ke apa macam kita dulu. Tapi kalau simpan, tak boleh beli toys. Kalau invest, duit boleh jadi lagi banyak. Tahun depan kita beli mainan yang besar. Wah, bestnya. Okey, nak beritahu ibu ayah nak invest duit kat GoFinance lah. Nak urus duit stylo macam kita? TNG e-wallet je. Baru saya.